Tani, syariah dan perundangan, ekonomi dan kemasyarakatan, qalbun salim, Islam dan sains, tahsinul ibadah, resolusi, tarbiyah, tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi. Bersama saya Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. Semua ini hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kota Kinabalu 93.9. Inspirasi ilmu hanya di IKIM FM. Syukur saya Syafiq Saleh, kita buka tirai pertemuan di dalam Inspirasi Ilmu. Jam yang kedua menerusi perkongsian kita pada hari ini, rancangan tadabbur. Ini jadual kita. Nak sama-sama ikuti lagi, bawakan lagi perkongsian yang penuh manfaat ini. Okey, anda boleh sama-sama sertai kita dekat Facebook Live, dekat YouTube Live IKIM FM. Dah pun kita bawakan secara langsung dekat situ. Terima kasih yang dah pun mula masuk rangan komen kita. Alhamdulillah, kan ramai yang dah ada kat situ. Dan nak bawakan lagi rancangan ini dengan perkongsian oleh panel tetamu tetap kita rancangan tadabbur. Tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Beliau dah pun ada bersama kita ni, dah sampai dekat konti IKIM FM nak mengalu-ngalukan kehadiran Dr. Samsul. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sihat, syukur seadanya baik. Alhamdulillah. Syukur. Semua okey kan Doktor jadualnya? Semuanya okey, alhamdulillah. Pagi ni hujan, barakah Kan? insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau kita Lembah Kelang ni, orang kita tengok redup-redup. Alhamdulillah, berkat-berkat. Kita sentiasa ingat untuk sentiasa berzikir kepada Allah, Betul. selawat pada Nabi, dan istighfar insya-Allah pada hari ini. Betul kan? Semoga dapat kita rasai dalam keberkatan tersebut kan. Terutama hari Jumaat ni, banyakkan berselawat dan juga berdoa kan. Semoga Allah angkat darjat kita dengan asbabnya. Kita selawat kepada Nabi kan, zikir kita, doa kita itu. Masya-Allah. Doktor, kita nak sambung lagi Doktor untuk siaran kita pada kali ini, di mana kita akan buka terjemahan tadabbur kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 67 hingga ayat 73. Okey, menerusi dalam perkongsian kita dan dalam rujukan kitab kita Catatan Tadabbur Quran 114. Ini dia kitabnya, cantik. Boleh dapatkan edaran dari Galeri Ilmu. Anda boleh dapatkan juga kat situ. Kita boleh sama-sama bincang. Doktor, sebagai mukharimah Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ul amma ba'. Yang dimuliakan DJ Syafiq, dan hari ini ada peneman saya, Cik Amir kita, ya, dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang dah mula masuk ke ruangan komen. Ada yang dah bagi salam tu, kita jawab waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Ta'ala, dan juga dipermudahkan di atas segala urusan yang kita lakukan insya-Allah. Hari ini kita akan mentadabburkan ayat daripada ayat 67 sampai 73, tapi sebelum itu kita dengar dulu bacaan ayat Quran berserta dengan terjemahannya insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita hayati dalam bacaannya dan juga kita perhalusi satu persatu dari sudut maknanya untuk kita dapatkan roh Al-Quran itu. Silakan, jom sama-sama dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak jadikan kami ini permainan? Musa menjawab, aku berlindung pada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Pertengahan di antara itu
maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang yang melihatnya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami lembu yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu itu kesamaran kepada kami, susah kami memilihnya dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjirus tanaman. Ia juga tidak cacat, tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu itu dan hampir mereka tidak dapat menunaikannya. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, maka kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maka kami berfirman, pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan dan juga terjemahannya, Doktor. Kalau kita melihat, Doktor, maksud dan juga terjemahan ni banyak menyebutkan tentang kisah lembu betina tu kan, Doktor? Jom, Doktor, kita nak tadabbur satu persatu dalam ayat ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ul amma ba'd. Baik, kalau kita lihat inilah kisah yang diangkat kemudiannya menjadi tajuk kepada surah ini, iaitu Suratul Baqarah, berkenaan dengan lembu betina yang diminta oleh Nabi Allah Musa AS untuk dicari bagi membuktikan satu kes ataupun satu kejadian di mana mereka telah menemukan mayat seseorang yang tidak diketahui siapakah pembunuhnya, tetapi di waktu itu mereka telah bertelingkah ataupun mereka telah tuduh-menuduh sehingga membawa kepada perpecahan yang akhirnya dengan bahagian lembu betina yang telah disembelih itu kemudiannya nanti akan dipukul kepada mayat dan kemudiannya mayat itu hidup kembali. Jadi ini adalah secara ringkas dapat kita lihat macam mana perkara itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Baik, kita akan pergi satu persatu. Itulah kesimpulan sebenarnya. Betul. Tapi kita nak pergi satu persatu pada ayat yang ke
67 ya. 67. Jadi saya nak minta Syafiq untuk baca terjemahannya. Okey. Dah maksud di sini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Okey. Tengok pada muka surat 108. Kita lihat di sana ada tafsirannya. Kisah lembu betina yang diperintahkan oleh Nabi Allah Musa AS kepada Bani Israel untuk menyembelihnya adalah bertujuan untuk menghidupkan orang yang telah mati yang hendak dicari siapakah pembunuhnya. Namun kaum Bani Israel telah mengumpulkan pelbagai alasan. Kisah ini dijadikan tema ataupun tajuk surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah tu dia punya tajuk, temanya tu berdasarkan atau berlatar belakangkan akan kisah ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abidah Al-Salmani, dia berkata, dahulu kala ada seorang lelaki Bani Israel yang tidak mempunyai anak, padahal dia kaya raya. Ahli warisnya adalah anak saudaranya, tetapi anak saudaranya ini sangat tamak. Lalu dia membunuhnya dan membawa mayat itu pada malam hari serta meletakkannya di depan pintu rumah seseorang. Dia nak menuduhlah orang itu yang sebenarnya membunuhnya. Maka pada pagi harinya dia menuduh mereka sebagai pembunuhnya, sehingga hampirlah mereka itu mengambil senjata dan saling berkelahi. Itulah sebab dia. Sebab orang Bani Israel ni dia tanpa unsur periksa suka menuduh orang dan nak berperang aja lah. Orang-orang yang arif di antara mereka kemudian berkata, mengapa kamu semua saling berbunuh-bunuhan padahal ada Rasul Allah di tengah kamu? Akhirnya mereka menemui Nabi Allah Musa AS dan menceritakan kejadiannya. Maka firman Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu semua menyembelih seekor lembu betina, tidak kira lembu betina yang bagaimanapun. Namun mereka tidak melaksanakannya, maka mereka mempersulitkan, hingga Allah Ta'ala pun mempersulitkan mereka. Jadi dalam hal ini, yang pertama sekali dapat kita lihat tadi bila Nabi Allah Musa AS telah memerintahkan kaum Bani Israel ini untuk mencari lembu, maka mereka mengatakan, atattakhizuna huzwa, apakah engkau nak menjadikan ini sebagai satu mainan? Jadi nampak sangat mereka ni tidak meletakkan Nabi Allah Musa AS ini sebagai seorang Rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT sehingga boleh berkata-kata dengan Allah. Kerana mereka macam tidak percaya dan menganggap bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Musa AS ini sebagai satu gurauan. Maka di waktu itu Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Allah Musa AS berkata, aku berlindung daripada Allah SWT daripada berkata perkara-perkara yang tidak diketahui ataupun termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Jadi dalam hal ini Nabi Allah Musa AS menegaskan bahawa tidaklah seorang Rasul itu melakukan satu perkara melainkan dia diperintahkan oleh Allah. Mereka itu dipimpin oleh Allah SWT. Mereka itu ditunjuki oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah SWT. Jadi ini tugas para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan akan syariat Allah Ta'ala kepada umatnya. Jadi ini perkara yang pertama. Kalau Syafiq perasan, dalam surah Al-Baqarah ni sebenarnya dia ada beberapa kisah lah berkaitan dengan menghidupkan yang mati ni. Kalau tak silap saya dah disebutkan ada 4 kisah yang menyebutkan yang dah mati kemudian dihidupkan balik di waktu hidupnya. Di waktu hidupnya, waktu ketika di dunia. Itu pertama, kisah yang pengikut Nabi Allah Musa AS yang nak melihat Allah SWT itu dengan jelas. Itu yang pertama kan. Yang keduanya, kisah berkaitan dengan apa yang kita bahaskan pada ayat ni, berkenaan dengan orang yang dah terbunuh nak dicari pembunuhnya. Maka di waktu itu Nabi Allah Musa AS meminta untuk mencari akan pembunuhnya dengan menyembelih seekor lembu dan mengambil bahagian dari lembu itu untuk dipukul kepada mayat ini untuk menghidupkan dia atas sebab. Yang ketiga, dia berkaitan dengan kisah Nabi Allah Uzair sebenarnya. Berkaitan dengan Nabi Allah Uzair juga dalam surah Al-Baqarah ini, nanti kita akan jumpa bagaimana Nabi Allah Uzair ini berjalan di satu tempat yang dikatakan Jerusalem, tempat itu dari satu kota kan, dan dia nak melihat kebesaran Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala menidurkan dia
selama 100 tahun. Dan akhirnya dia dapat lihat bila mana dia bangkit balik tu, dia melihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan akan unta dia. Dan dia melihat bagaimana keadaan Allah menghidupkan balik manusia ni dalam keadaan kekuasaan Allah SWT. Itu kisah yang ketiga. Dan kisah keempat berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim, minta Allah Ta'ala menghidupkan akan atau nak menunjukkan kepada beliau itu satu bentuk kekuasaan menghidupkan orang mati. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ambillah 4 ekor burung dan cincang burung itu dan letakkan pada 4 gunung, dan akhirnya serulah dengan nama Allah, akhirnya burung itu hidup balik. Jadi kalau kita lihat ini semua nak menunjukkan satu benda yang berkaitan dengan khawariqul adat, sesuatu yang khawariqul adat, yang berkaitan dengan kita katakan sesuatu yang berlaku di luar adat kebiasaan. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, dia ada perkara yang dikatakan hukum adat. Kita belajar awal-awal dalam ilmu tauhid ada hukum akal, hukum adat, hukum syarak, kan? Tetapi dalam hukum adat itu maksudnya mengikut adat kebiasaan. Contohnya makan berikan kenyang, kan? Minum kita dapat menghilangkan haus. Itu segi adatnya, kan? Berkahwin lelaki dan perempuan akan dapat anak. Itu segi adatnya lah. Hakikatnya semuanya daripada perintah Allah, kan? Semua dari izin Allah. Tetapi ada kejadian-kejadian yang Allah SWT jadikan dalam kehidupan kita ini yang hawariqul adat, yang bersifat mencari adat. Seperti kalau kita lihatkan Nabi Allah Ibrahim AS yang dibakar tetapi tidak terbakar. Ya? Betul. Dan keadaan di mana Nabi Allah Isa AS dilahirkan tanpa ayah. Kan? Jadi itu kan semua benda yang hawariqul adat. Ini ni kata hawariqul adat. Dalam bahasanya dia macam tak logik. Tak logik. Tapi dia berlaku. Dia miracle ni. Keajaiban. Dan hawariqul adat ni pula kalau berlaku pada para nabi dan rasul dinamakan sebagai mukjizat. Ya? Betul. Tapi kalau berlaku pada orang yang dikatakan dekat dengan Allah, para wali Allah, para muqarrabin, dinamakan karamah. Boleh juga berlaku pada orang yang bukan nabi dan rasul. Itu dinamakan karamah. Boleh. Benda tu boleh berlaku. Kan? Seperti yang berlaku pada ibu Nabi Allah Isa AS yang Allah Ta'ala keluarkan daripada tanah yang tandus itu air sungai yang mengalir ketika mana nak lahirnya Nabi Allah, ketika mana sudah lahirnya Nabi Allah Nabi Allah Isa AS, dan pokok tamar yang kering tiba-tiba berbuah dan digegarkannya dan jatuh buah-buah yang ranum dan masak, kan? Jadi ini semua karamah ibu Nabi Allah Isa AS. Dia bukan nabi, dia dekat dengan Allah, jadi itu karamah, ya. Apa yang berlaku pada Ashabul Kahfi contohnya. Mereka tu orang biasa, kan? Pemuda-pemuda biasa, tetapi Allah Ta'ala panjangkan masa mereka itu tertidur dalam gua selama 309 tahun. Kan? Jadi ini berlaku kepada orang dekat dengan Allah Ta'ala, maka ini dinamakan sebagai karamah. Benda yang mencari adat. Dan benda tu boleh berlaku pada orang soleh. Orang soleh namanya ma'unah. Orang soleh, maksudnya ditolong orang soleh itu disebabkan kebaikan yang ada pada dia, kan? Maka dia dibantu dia dengan sesuatu yang mencari adat, kan? Dan perkara itu boleh berlaku juga dengan tawasul, ya, sebagaimana kisah di dalam hadis yang sahih bagaimana 3 orang yang tersekat dalam gua, yang mereka itu bertawasul dengan amalan mereka. Terjadilah peristiwa di mana batu yang menutupi pintu gua itu terangkat. Benda yang bukan ikut adat kebiasaan, tak boleh, tak boleh, tapi dengan izin Allah Ta'ala boleh berlaku, kan? Akan berlaku. Dan perkara yang mencari adat ni juga boleh berlaku kepada para musuh Allah. Dia boleh berlaku sama ada perkara tu kita katakan sebagai sihir, bala bencana, ataupun kita katakan sebagai apa, istidraj, kan? Betul. Jadi boleh berlaku juga pada musuh-musuh Allah Ta'ala ni, yang mana mereka ini mungkin meminta bantuan daripada jin, syaitan, iblis dan sebagainya untuk membuat sesuatu benda yang kita namakan khawariqul adat, kan? Kita katakan khawariqul adat seperti kalau kita lihat ahli sihir Nabi Allah, ahli sihir yang melawan Nabi Allah Musa, iaitu ahli sihir Fir'aun, yang mereka itu telah menjadikan tongkat-tongkat mereka itu dengan ilmu mereka itu menjadi ular, kan? Sehingga akhirnya Allah Ta'ala juga mendatangkan perkara yang sama pada Nabi Allah Musa AS sebagai mukjizat. Tongkat Nabi Allah Musa AS itu menjadi ular yang lebih besar, menelan semua ular-ular yang ada, sehingga akhirnya ahli sihir Fir'aun itu beriman semuanya, kan? Jadi ini boleh berlaku, dinamakan sebagai
sihir, kan? Ya. Ataupun berlaku pada orang yang kafir ataupun orang-orang yang fasik, benda-benda yang khawarikul adat, kan? Yang sebenarnya itu bukan nak mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi nak menjauhkan mereka daripada Allah, kan? Jadi contohnya lah seperti Allah berikan kekayaan kepada orang-orang kafir seumpamanya, dalam mereka nak menunjukkan harta kekayaan mereka kepada umat Islam, ataupun perang contohnya, kan? Dulu kita tengok Palestin dengan Israel, kan? Israel menang, contohnya begitu. Jadi kemenangan mereka itu sebagai satu bentuk istidraj. Sekarang ni dah kena teruk lah bila Iran dah serang balik, kan? Jadi ini kalau kita tengok benda ni namakan sebagai istidraj, benda yang khawarikul adat, benda boleh berlaku, kan? Tetapi sebenarnya nak menjauhkan mereka itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya perkara atau perbincangan tentang khawarikul adat ni memang dibincangkan dalam ilmu tauhid. Jadi perkara ini harus nak menunjukkan orang yang mati dia boleh dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan perbahasan ni luas, Syafiq, perbahasan tentang Nabi Allah Khidir, adakah masih hidup ataupun tidak, kan? Persoalan yaqazah, adakah boleh diterima bertemu Rasulullah SAW setelah wafat dia. Perkara tu banyak. Tapi bila kita melihat kepada perkara ini, pada kisah dalam surah Al-Baqarah ni, dapat kita faham perkara ini sebenarnya harus saja boleh berlaku. Benda ni boleh berlaku. Allah Ta'ala boleh lakukan dengan kehendak dia. Apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, seperti mana Allah Ta'ala memanjangkan akan masa bagi Ashabul Kahfi itu, kan? Umurnya mereka itu yang tidur dalam keadaan mereka rasakan baru al-yawm aw ba'dal yawm, kan? Mereka rasa satu hari atau setengah hari saja. Tapi dengan izin Allah Ta'ala 309 tahun mereka duduk dalam gua itu untuk menyelamatkan iman mereka, ya. Jadi ini satu perkara yang dapat kita lihat benda itu harus sebenarnya, ya. Jadi bila kita belajar tentang hukum-hukum Quran ni, jadi kita nampaklah perkara itu sebenarnya semua berbalik kepada qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya khalaqu ma yasha wa yakhtar. Allah Ta'ala boleh lakukan apa yang dikehendakinya dan apa yang dipilih olehnya, ya. Yang akal tak boleh nak fikir dengan logiknya. Jadi ini membahaskan tentang perkara itu, ya. Kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala perkara. Kehendak Allah Ta'ala itu menguasai segala perkara, ya. Jadi ini yang wajib kita beriman dengan dia. Baik, kita tengok pada ayat yang seterusnya, Syafiq. Baik. Ayat 68, di mana maksudnya di sini iaitu mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan olehnya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yakni pertengahan umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. Baik, jadi mereka bila diminta untuk mencari lembu pada peringkat awalnya, dia tak kira lah lembu apa, kan? Lembu Baqarah sajalah, lembu betina sajalah. Tak diperincikan akan ciri-cirinya dan sifat-sifatnya, kan? Tapi kalau kita lihat dekat situ, orang-orang Yahudi ini atau kaum Bani Israel ni, mereka nak mendetailkan lagi, kan? Perkara tersebut. Sebenarnya asalnya mereka tu nak bertanya sampai peringkat di mana mereka tak buat, kan? Sebab tu Allah kata dalam Quran, ya, faf'alu ma tu'marun. Buat je apa yang telah perintahkan. Disuruh. Maksudnya adalah benda yang mereka tak nak buat tu. Dia ada question. Dia ada question. Dia tanya lagi, kan? Jadi kita tengok sikit dekat tafsirannya dekat 109 ni. Ya, jadi mereka mempersulitkan, sehingga Allah pun mempersulitkan mereka. Mereka berkata, adakah engkau mengejek kami, wahai Musa? Kami menanyaimu tentang pembunuhan, tetapi engkau menyuruh kami menyembelih seekor lembu. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah. Tidak mungkin aku mengejek dan mengolok-olokkan orang lain dalam urusan yang penting ini. Sebab perbuatan seperti itu dalam keadaan menyampaikan hukum-hukum Allah membuktikan kedunguan dan ketidakketahuan si pelaku, ya. Maka melihat bahawa Nabi Allah Musa AS tampaknya benar, mereka menanyainya lagi tentang ciri-ciri lembu itu. Banyak pertanyaan yang mereka kemukakan. Mereka bertanya tentang umurnya. Lalu Nabi Allah Musa AS menjawab, lembu itu tidak muda dan tidak tua, melainkan berumur pertengahan. Mereka laksanakan perintah itu, ya? Maka melaksanakanlah perintah itu, kata Allah, dan jangan mempersulitkan. Sekiranya begitu, maka Allah juga akan mempersulitkan atas kamu. Jadi ini Allah ingatkan, jangan tanya, buat je, kan? Buat saja. Sebab tu dalam syariat ni ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak payah fikir.
Okey. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah Ta'ala kan. Betul. Kita boleh fikir tentang macam mana kita nak solat dengan mengikut akan perintah yang Allah berikan kepada kita melalui sunnah Nabi SAW. Tapi jangan tanyalah kenapa zuhurnya 4 rakaat, kan, subuhnya 2 rakaat. Ada penjelasan tu. Tapi buat dulu. Lepas tu baru tanya, kan. Kenapa kita ni solat menghadap kiblat. Solat menghadap kiblat, kan. Kenapa kita doa pula menghadap langit, kan. Kan kiblat bagi orang doa tu langit, kan. Kiblat bagi orang yang solat tu dekat Kaabah. Kenapa macam tu? Kenapa bila nak ambil wuduk kena basuh muka aje? Kan, kena basuh tangan dan sampai ke siku. Kenapa kena basuh kepala aje? Kenapa tak basuh satu badan kan? Contoh macam itulah, kan. Jadi banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita ni memang elok kita belajar, bukan kata tak elok belajar, kan. Tapi biarlah benda yang basic tu kita selesaikan dulu. Syarat dan rukunnya kita dah belajar dulu. Betul. Dah buat, baru kita akan tanya. Itulah perkara yang dilatih oleh kita umat Nabi Muhammad. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami buat dulu. Lepas tu nak belajar kemudiannya sebab kenapa begitu dalam begini, memang ada penjelasannya para ulama bagi, tapi biar dah buat dululah. Supaya benda tu menjadi tambahan pengetahuan saja pada kita, kan, bukan menjadi alasan untuk kita tak buat. Jadi ini satu perkara yang kita tengokkan memang ada dalam sikap manusia tu. Dia suka bertanya-tanya, kan. Okey, baik, kita tengok pada ayat seterusnya. Baik, okey. Ayat yang berikutnya, ayat 69, di mana maksudnya di sini, mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan olehnya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Baik. Tanya lagi, kan? Tanya lagi ada jawapan dulu, kan? Tengok pada muka 109 penjelasan dia. Dia katakan sekiranya kamu bersifat begitu, bertanya kepada Allah, bertanya kepada Nabi Allah Musa, maka Allah akan mempersulitkan ke atas kamu lagi perkara ini. Namun mereka masih lagi hendak membingungkan dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Mereka bertanya kepada Nabi Allah Musa AS tentang warna lembu itu. Nabi Allah Musa AS menjawab, lembu itu warnanya kuning tua. Yang menakjubkan orang yang melihatnya. Masih belum cukup dengan keterangan ini, mereka meminta diberikan ciri-ciri lainnya. Jadi dalam hal ini diminta kepada Nabi Allah Musa ni tentang macam mana dikatakan warna lembu ini, kan. Patutnya tak payahlah nak tanya pasal warna ni, kan. Cari je lembu tu, kan. Jadi dalam hal ni memang sajalah mereka ni kalau kita tengok nak mempersulitkan keadaan, sehingga akhirnya menyebabkan benda tu daripada mudah menjadi susah, kan. Buat payah-payah. Baik, kita baca lagi. Okay, jom kita tengok terjemahan untuk ayat yang ke-70 pula di sini, di mana maksudnya mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan olehnya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya. Dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Baik. Dalam hal ini mereka masih lagi tanya lagi, kan. Masih belum cukup dengan keterangan yang diberikan. Mereka minta lagi ciri-ciri yang lebih khusus. Kata mereka sambil mengucapkan alasan, sungguhnya lembu itu banyak dan masih samar cirinya bagi kami. Maka kami akan berusaha mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan lembu yang dikehendakinya. Maksudnya, dia lagi tanyalah. Dia tanya-tanya, benda tu makin menyusahkan, kan, makin bersimpul, kan. Tengok, kita baca lagi. Baik. Di mana maksud untuk ayat 71 pula, di mana di sini Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menyiram tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Dan mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu itu yang mana dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Baik. Tengok pada terjemahannya, pada dia punya tafsirannya. Maka dalam hal ini mereka masih lagi meminta ciri-ciri yang lain. Kata mereka sambil mengucapkan alasan, sesungguhnya lembu itu banyak dan masih samar cirinya bagi kami.
kami akan berusaha mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan lembu yang dikehendaki. Nabi Allah Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman, lembu itu tidak pernah digunakan untuk membajak atau bekerja dan mengairi ladang. Ia tidak cacat dan tidak ada warna yang lain di dalam tubuhnya selain warna kuning tua. Maka mereka berkata, sekarang barulah engkau memperlihatkan ciri yang jelas. Mereka lalu mencari lembu itu namun agak sukar menemukannya dengan sifat-sifat yang dinyatakannya tadi. Jadi dalam hal ini memang susahlah nak cari lembu yang sebegitu. Jadi kalau kita tengok dalam hal ini macam mana nak cari. Jadi dalam tafsir ada sebutkanlah betapa benda ni mereka mendapatinya lembu itu ada pada seorang anak yatim yang sedang berbakti pada ibunya, kan. Jadi disebutkan di situ tentang bagaimana kisah tu panjanglah, macam mana si anak ni sebenarnya dia mempunyai tanggungjawab yang begitu tinggi terhadap ibunya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala telah memberikan pada anak ni, dia membela seekor lembu yang ada ciri-ciri tersebut. Jadi tengok dekat terjemahan ataupun dekat tafsirannya pada muka surat 110. Mereka baru mendapatkannya pada seorang anak yatim yang berbakti kepada ibunya. Mereka menawarkan lembu itu, tetapi si anak yatim itu menginginkan harga yang tinggi. Hingga akhirnya mereka membelinya dengan harga sepenuh kulit lembu itu. Kan? Ini adalah merupakan satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada si anak yatim ini untuk memberikan nafkahnya kepada si ibu. Maka di waktu itu dibelilah akan lembu ini dengan seharga emas sepenuh kulit lembu. Lalu diambil bahagian lembu itu dan dipukulnya kepada orang yang telah mati itu. Lalu hiduplah dia dan menyatakan siapakah yang membunuhnya. Dan kemudian mati kembali seperti sebelumnya. Jadi dalam hal ini ada yang mengatakan diambil itu adalah ekornya. Ada yang mengatakan diambil bahagian daripada lidahnya. Dan ada yang mengatakan bahagian-bahagian yang lain. Banyak khilaf di situ. Cuma dalam Quran mengatakan diambil sebahagian saja daripada apa yang ada pada lembu itu, lalu dipukulkan kepada mayat. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan mayat itu. Lalu mayat ini dia kembali hidup dan kemudiannya mengungkapkan siapa yang telah membunuhnya. Dan yang jelas membunuhnya itu adalah warisnya, iaitu si anak muda yang terlalu tamak dengan harta sehingga akhirnya membunuh dia untuk mewarisi keseluruhan harta tersebut. Dan dalam hal inilah kita tengok dalam syariat kita bahawa pembunuh tidak dapat untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya, kan? Jadi itu jelas dalam apa yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat kat sini perkara ini tidak mudah terlaksana oleh mereka. Ibnu Abbas berkata, seandainya mereka menyembelih lembu betina macam mana pun yang mereka kehendaki ataupun apa yang telah diberikan ciri-cirinya pada awal perkara ini nak dibahaskan, tentu mudah bagi mereka. Akan tetapi mereka mempersulitkan atas diri mereka, maka Allah pun mempersulitkan ke atas mereka. Kan? Buat susah, Allah akan susahkan dia. Itulah dia. Macam tu, kan? Kan itulah pengajaran dia, kan? Okey, kita tengok pada ayat yang seterusnya. Baik, ayat 72 di sini, di mana maksudnya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Okey, itu maksud ayat 72. Saya sambung 73, Doktor. Okey, di mana maksud ayat 73 pula, maka kami, Allah berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu, dan mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Baik. Jadi dalam hal ini jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penyelesaian di atas apa yang terjadi itu, dengan penyelesaian disembelih akan lembu dan diambil sebahagian daripada bahagian lembu itu. Yang saya sebutkan tadi, ada yang dikatakan
ekornya, dan ada bahagian-bahagian yang lain. Ya. Yang semua itu kalau kita tengok tak disebutkan secara jelas, kan, tetapi dapat menghidupkan akan mayat ini. Jadi kemudiannya mayat ini telah dihidupkan dan mengungkapkan siapa yang telah membunuh dia. Betul. Kan. Jadi inilah satu perkara yang dapat dilihat untuk mengungkapkan kebenaran itu. Allah Ta'ala boleh jadikan dengan berbagai-bagai caranya. Ini ada yang dapat kita lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam nak menyelesaikan masalah yang perkara itu di luar daripada logik akal yang sebagaimana kita sebutkan tadi, kan? Di luar daripada pemikiran manusia. Kan Allah lebih tahu, kan? Dan Allah lebih tahu dalam perkara itu. Betul. Dan sebab itu dalam ayat yang ke-73 Allah mengatakan wa kadzalika yuhyillahul mauta. Dan bagi demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi kalau dalam kehidupan kita pun Allah Ta'ala boleh jadikan perkara itu, apatah lagi nanti di hari akhirat. Dan perkara itu tidak susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pastinya perkara itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu adalah pengakhiran daripada ayat yang ke-73 tadi. Baik. Jadi kita tengok kat situ aplikasi ayat. Apa yang kita dapat belajar daripada tajuk yang telah kita ungkapkan ini, ataupun kita telah kongsi ini dengan tajuknya bangsa Yahudi, bangsa yang ingkar, daripada ayat yang ke-60 hingga kepada ayat 73. Kita tengok aplikasinya. Baik. Yang pertama kita tengok, boleh belajar kat sini kan doktor, iaitu jangan bersikap suka mencari alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, macam jangan orang Yahudi tadi. Ya, betul. Macam orang-orang Yahudi tadilah. Okey, baik. Yang kedua. Okey, yang kedua, jangan bersikap degil dan ego. Takabur adalah satu sikap yang merugikan. Okay. Yang ketiga, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon rahmatnya. Yang keempat, sentiasa menegakkan kebenaran dan mencari bukti yang kukuh untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kelima, melakukan ibadah dengan sebaik mungkin demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Itu dia kan doktor. Alhamdulillah. Dan yang banyak-banyak tu doktor yang kita nampak kan doktor, jangan suka duk bertanya-tanya. Benda-benda yang kita rasa bukan dalam pemikiran kita kan doktor. Benar. Sebab Allah letakkan sesuatu tu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Dan hikmah ni perlu dicari benda yang di sebalik perkara. Kan? Bukan benda yang terjadi, tapi di sebalik perkara yang terjadi itu. Betul. Kan? Sebab tu perkara ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk kita nyebut hikmah. Sebab banyak perkara yang Allah Ta'ala takdirkan itu kita kena melihat bukan dengan mata kepala saja, tapi kena melihat dengan mata akal dan juga mata hati. Kan? Baik. Selain daripada itu, dapat kita juga lihat macam mana syariat Nabi Allah Musa AS di zaman dahulu. Kalau ada pengakuan daripada orang yang telah meninggal dunia itu untuk menyatakan siapa pembunuhnya, cukup untuk menjalankan qisas. Siapa yang membunuh itu akan dibalas dengan bunuh. Tetapi kalau pada umat kita, pada umat Nabi Muhammad SAW, perlu datangkan saksi. Kan? Perlu juga kita datangkan dengan saksi, bukti-bukti. Sebab ada je kemungkinan orang yang dah mati itu boleh dihidupkan dengan jalan sihir. Kita tak tahu kan. Sebab tu perlu ada bukti, ada saksi kan. Kalau sekarang ni zaman AI doktor. Lagi lah pula dia kan. Boleh create balik pula. Betul. Gambar yang still foto tu boleh buat video. Sebab tu circumstances evidence ni ataupun bukti yang bersifat bukan penyaksian, sumpah kan, bukan manusia itu sendiri bercakap, itu dikirakan sebagai secondary lah, bukan primary kan. Ini satu benda yang kita kena belajar dalam syariat dan segi hukum fiqah kan. Walaupun dalam mazhab Malik dia menyimpulkan ini boleh bila orang dah mati dia hidup dan dia menyatakan siapa yang membunuhnya boleh dikisas, tetapi pada mazhab yang lain, tiga mazhab yang lain perlu mendatangkan saksi di atas setiap kenyataan untuk menjatuhkan hukuman ya. Jadi ini kalau kita belajar dalam bab fiqah lah ya. Jadi di situlah kalau kita lihatkan ini termasuk dalam pelajaran asyar'u man qablana. Syariat di sebelum daripada kita. Di zaman Nabi Allah Musa tu ada syariat tu, tapi bila sampai ke zaman kita itu telah disempurnakan Allah Taala dengan lebih cantik lagi. Kan? Jadi ini satu perkara yang dapat kita lihat, bahawa syariat itu daripada zaman ke zaman itu dia berubah. Sifat Nabi itu dia berubah kan, tetapi hakikat tauhid tak pernah berubah. Tetap menyembah kepada Allah Taala yang satu kan. Jadi ini satu pelajaran yang kita
mesti melihat daripada sudut fiqhnya pula kan. Okey, baik. Jadi kita tengok dekat situ, dekat muka surat 111 ada trivia. Kalau dalam TV kita ada kuis kan. Apakah kuisnya? Dalam surah Al-Baqarah terdapat penghulu ayat. Sayyid al-ayat, dan tidak dibacakan ia dalam sebuah rumah melainkan syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Apakah ayat itu? Dalam surah Al-Baqarah ni ada penghulu ayatnya kan. Apakah yang dikatakan Sayyid al-ayat itu? Jawapannya adalah Ayatul Kursi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 255 kan. Jadi itu ayat kursi yang menjadi penghulu kepada kita katakan surah Al-Baqarah ini kan. Di situlah kemudiannya kalau kita bacakan dalam rumah kita, insya-Allah syaitan tak boleh nak menghampir. Dan sebenarnya kalau kita mengalami perkara-perkara yang agak pelik kan dalam kehidupan kita berkaitan dengan makhluk halus ni, eloklah kita baca ayat kursi ni. Tak dapat baca banyak kali pun, bacalah paling kurang 3 kali. InsyaAllah 7 kali pun baik, 9 kali baik, 11 kali baik, baca 100 kali pun boleh kan. Selain daripada azan lah, kalau kita dalam hutan tu, selain daripada kita nak baca ayat kursi tu, kalau tak jumpa jalan, azan. Bila kita azan, kita baca ayat kursi dan kemudian kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ataupun 5, 7 ataupun 11, insya-Allah akan datang bantuan. Akan ada bantuannya, insya-Allah. Seronok kalau kita baca selepas solat kan, Doktor. Rasa macam antara solat, di antara solat, contohlah solat subuh tu kan, nak ke solat zuhur tu, baca selepas solat tu baca, moga Allah lindung kita, pelihara kita daripada subuh ke zuhur. Kan? Betul. Macam tu kan. Jadikan amalan. Baca macam tu. Jadikan amalan. Zikir yang paling baik adalah zikir yang daripada Al-Quran yang kita amalkan. Kan? Itu lebih baik. Selain daripada la ilaha illallah lah. Jadi selain daripada itu adalah ayat Al-Quran yang kita jadikan zikir. Itu terbaik untuk kita, insya-Allah. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kita kongsi. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. Kan, seronok mendengar ni Abang Meh kita kan. Ya Allah, rasa macam nak sambung, Doktor. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita akan sambung satu persatu, sikit-sikit, tapi dapat kualiti dalam pendengaran dan juga pembelajaran kita ni, menerusi rancangan Tadabbur. Terima kasih yang komen ramai. Ya Allah, ada Kak Haji, Kak Haji, tu namanya ni orang Sarawak ni, Kak Haji kita ni. Alhamdulillah, terima kasih. Mama Ali ada, Nordin Mansur ada, Kak Haji, Kak Haji ada, Sharifah Kasim ada, kan? Ramai lagi ni kan. Nyonya Muhammad Yusof, Hasan Hashim, Zainal Hamzah, Alhamdulillah, Mansur, Alizah Aziz, Ibnu Basir, Nurmah Mansur. Ramai lagi lah yang komen, yang sudi titipkan nota-nota penting kat situ. Alhamdulillah. Semoga kita dapat belajar sesuatu, ambil manfaat dan kita sebar-sebarkan lagi kan, untuk kebaikan panduan kita juga. Doktor, terima kasih banyak, Doktor. Akan sambung lagi nanti, insya-Allah. Kita akan masuk pula untuk bab yang seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 74 hingga ayat 82. Kan seronok kita baca satu persatu ikut kitab ni. Jadi ada surat 112. 112, betul kan. Anda boleh dapat terus kitab ni. Kita akan terus rujuk. Dan ini jilid yang pertama. Dah keluar sampai jilid berapa dah, Doktor? 6 jilid dah. Pesta buku baru ni pun dah dilancarkan tu. Alhamdulillah. Dapatkan cepat-cepat. Kita boleh sama-sama belajar dan lain-lain lengkap kan, notanya, dalilnya, satu persatu ayat Quran yang kita bincang kan. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Jumpa lagi, Doktor, untuk pertemuan akan datang. Semoga baik-baik untuk Doktor, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang sama-sama ikuti bola bicara kita menerusi perkongsian di rancangan Tadabbur, dan kekal di IKIM FM. Banyak lagi pengisian selepas ni. IKIM FM, inspirasi utama anda. Inspirasi utama anda, IKIM FM. Khalidu bil Quran.